Malam di Stamford Bridge sekali lagi jadi malam yang susah nak dilupakan oleh fan Chelsea. Bayangkan ketinggalan 2 gol, hampir nampak agak mustahil tapi akhirnya bangkit dan menang 3-2 ke atas seteru London, West Ham United. Wira sudah tentu Enzo Fernandez yang meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Memang drama habis. Separuh masa pertama jujurnya memang mimpi ngeri lah untuk Chelsea. Walaupun pegang bola hampir sepanjang masa, penguasaan itu langsung tak beri makna. West Ham lebih klinikal. Gol pertama datang daripada Jarrod Bowen. Hantaran silang yang nampak biasa tapi entah macam mana boleh melantun masuk ke gawang. Jadi Chelsea terus tersentak. Tak lama lepas itu, Crysencio Summerville pula menambah luka dengan rembatan padu hasil gerakan pantas dari kanan. Tamat separuh masa yang pertama, Chelsea ketinggalan 2-0 walaupun dominasi bola jelas memihak kepada mereka. Masuk separuh masa yang kedua, Liam Rosenior buat keputusan yang berani. Tukar 3 pemain serentak, masuknya Wesley Fofana, Marc Cucurella dan Joao Pedro. Terus ubah tempo permainan. Chelsea nampak lebih agresif, lebih lapar. Stamford Bridge pun mula hidup semula. Gol kebangkitan akhirnya tiba hasil momen berkualiti daripada Fofana. Bek tengah itu bawa bola dari kawasan sendiri, lepasi beberapa pemain sebelum melepaskan hantaran lintang yang cantik ke tiang jauh. Joao Pedro yang baru masuk menanduk masuk tanpa banyak masalah. Gol itu benar-benar nyalakan api semangat Chelsea. Tekanan semakin kuat, Caicedo hampir menyamakan kedudukan dengan rembatan jarak jauh, tapi Areola tampil cemerlang. Namun akhirnya gol penyamaan tiba juga. Bermula daripada hantaran silang, bola muntah jatuh tepat kepada Cucurella yang terus menyundul masuk ke gawang. 2-2 untuk Chelsea. Perlawanan makin tegang. Masuk minit-minit akhir, West Ham ada peluang keemasan. Tapi nasib tak menyebelahi mereka dan bila semua orang dah fikir perlawanan yang mungkin tamat dengan seri, Chelsea buat satu serangan kemas. Palmer hantar bola ke Caicedo, satu lorongan cantik dilepaskan kepada Joao Pedro dan hantaran tarikannya disambar Enzo Fernandez. Bola melepasi Areola dan gol. 3-2 untuk Chelsea. Drama belum habis. Kad merah dilayangkan kepada Jean-Claude Todibo selepas semakan VAR, tapi Chelsea kekal tenang hingga whistle penamat. Dan this is remontada untuk Chelsea. Kemenangan ini bawa Chelsea naik semula ke kelompok 4 teratas Liga dengan 40 mata, satu pencapaian besar selepas perlawanan penuh emosi ini. Seterusnya, Chelsea bakal berdepan dengan Arsenal dalam aksi separuh akhir Piala Carabao sebelum fokus kembali ke Liga EPL menentang Wolves. Pendek kata, untuk game ni memang sangat berbaloi lah untuk fan Chelsea, sangat memuaskan hati. Dan ini pengeringatan bahawa Chelsea masih ada jiwa, masih ada karakter dan masih bahaya bila diberi ruang untuk percaya.